Ini paip air Saman. Ada air Tapi saya bukan nak cerita pasal paip air ni. Saya nak cerita pasal si Salman Al-Farisi, Ketua Penerangan Pemuda Pasmaran hari ni buat hal lagi. Dengan hanya dengar satu cerita, dia rasa cerita tu dah boleh mensaksikan dan memburukkan UMNO, terutamanya Ketua UMNO bahagian Maran. Dia pun buatlah satu posting pom-pam. Dan tengok nombor 6 ni. Oh, begitu nyatanya kita boleh baca kat sini betapa sakitnya hati dia kepada Ketua UMNO bahagian Maran ni. Ceritanya, katanya adalah kes air kan. Sebab dia pun dah buat satu posting. Dia dapat keterangan daripada kontraktor yang ni. Dia delete lah posting tadi. Dan dia minta maaf pada kontraktor. Lain kali Salman, buatlah siasatan dulu, cek dulu dengan kontraktor, dengan pipe tu apa semua, sebelum kamu tuduh, sebelum kamu fitnah, sebelum kamu buruk-burukkan orang. Betul kamu dah minta maaf kepada kontraktor tu, tetapi kamu belum minta maaf kepada Ketua UMNO bahagian Maran yang juga penyeras DUN tu atas tuduhan. Ni poin nombor 6 ni Man. Kamu baca baik-baik betapa sedapnya kamu memburukkan dia. Dan kamu juga kena buat posting minta maaf kepada dia. Kononnya dia tak bantulah, dia apalah. Jangan sampai saya buka cerita sebenar Man. Lebih baik kamu minta maaf kepada Ketua UMNO bahagian atas tuduhan terbaru yang kamu buat ni. Man?